Halo guys, selamat petang. So hari ni kita dapat satu biji basikal candy bulat. Yang korang nampak ni, nampak karat-karat semua. Okay guys, hari ni kita punya projek nak restore. Kita cuma cari yang bahagian yang tak cantik, lepas tu kita nak spray pakai WD-40. Okay guys, first kita cari bahagian yang berkarat. Kita spray yang bahagian yang berkarat untuk kita longgarkan dia punya skru, nanti senang. Nanti kita bila buka skru dia jadi mudah. So guys, mana yang bahagian korang nampak karat, rantai ke pedal, lepas tu bahagian rim, korang spray je dulu. Nanti bila kita buka jadi senang. Okay guys. Okay guys, sekarang kita dah spray habis. So kita start buka. Kita buka bahagian macam belakang, dia punya karya belakang tu, rim, rantai, mana yang karat-karat lah kita buka. Dia punya skru senang nak buka sebab tadi kita dah spray WD-40, so jadi senang nak terbuka. Itu fungsi spray tu tadi. Okay guys, dah terbuka semua, tinggal body je dengan batang seat aku tinggalkan kat situ. Ni bahagian-bahagian yang kita nak touch up nanti, nak spray apa semua. Mana bahagian yang rosak kita boleh ganti. Okay guys. Okay, jangan lupa tunggu di next video. Bye bye.